Tujuan utama video ini dibuat adalah untuk menerangkan kepada anda cara permohonan lesen perniagaan dan juga proses serta bagaimana anda untuk menguruskannya sendiri. Antara langkah-langkah yang perlu diambil adalah seperti berikut. Ada 6 proses ataupun langkah yang perlu anda lakukan untuk menjalankan aktiviti restoran di Mesin. Langkah yang pertama adalah anda wajib untuk mendaftarkan entiti perniagaan anda di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun SSM bagi mengesahkan identiti perniagaan anda berjalan dengan sah. Pendaftaran SSM ini adalah wajib bagi memastikan pihak anda mendapat sijil ataupun kelulusan yang dikeluarkan SSM untuk memohon lesen di bawah PBT untuk proses yang seterusnya. Langkah kedua adalah anda perlu mencari lokasi yang anda hendak jalankan perniagaan restoran anda. Kemudian dapatkan kontrak perjanjian sewa antara pemilik tanah dan juga syarikat anda. Langkah yang ketiga pula, anda perlu menjalankan apa-apa pengubahsuaian yang bersesuaian dengan bagaimana untuk aktiviti restoran dijalankan di Malaysia, antaranya Gristrat ataupun lain-lain. Untuk permit ubah suai premis ni ada 2 kategori yang biasanya pihak majlis ataupun BBT kategorikan. Yang pertama kecil, yang kedua besar. Apa itu kecil? Kecil kebiasaannya adalah ubah suai partition, penambahan partition yang menggunakan material gipsum ataupun yang menggunakan material yang boleh ditanggal pada lebih masa. Tapi kalau kategori besar pula, kita boleh kategorikan dia ni ubah suai yang berstruktur ataupun bersifat tetap. Contohnya penambahan ruangan partition tetapi menggunakan walls ataupun bata yang bersifat kekal. Maka kalau bersifat besar, perlulah mendapatkan kelulusan arkitek yang mempunyai tauliah daripada Lembaga Arkitek Malaysia. Kemudian, pastikan setiap pekerja anda yang bekerja di premis perniagaan itu mendapat suntikan anti-typhoid dan juga mendapatkan sijil pengendalian makanan. Suntikan anti-typhoid membawa maksud kepada suntikan yang diberikan kepada staf untuk memastikan kebersihan dan juga kesihatan pekerja yang menjalankan secara langsung di perniagaan F&B. Dan suntikan anti-typhoid ni adalah diwajibkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mereka yang nak bekerja secara langsung dalam industri F&B. Manakala khusus pengendalian makanan pula diwajibkan untuk memastikan kualiti dan juga kebersihan mutu makanan yang disediakan untuk semua pekerja yang bekerja di restoran ataupun yang berkaitan dengan F&B. Langkah yang kelima adalah anda perlu memohon lesen perniagaan di bawah pihak berkuasa tempatan ataupun majlis. Memohon lesen perniagaan di bawah pihak berkuasa tempatan yang dinamakan sebagai lesen komposit. Apa itu lesen komposit? Lesen komposit membawa maksud pada 2 lesen premis perniagaan dan juga lesen papan tanda. Dan kebanyakan majlis memang dah mewajibkan untuk kita mohon lesen premis perniagaan dan juga lesen papan tanda untuk menjalankan aktiviti restoran di mana-mana di Malaysia. Antara beberapa dokumen yang perlu anda sediakan untuk memohon lesen di bawah pihak berkuasa tempatan adalah yang pertama, IC pengarah syarikat, salinan sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun SSM, perjanjian sewa antara pihak anda dan juga pemilik tanah berserta dengan LHDN stamping dan juga dokumen CF yang menggambarkan menunjukkan bahawa bangunan premis itu selamat dijalankan dan beroperasi. Untuk permit papan tanda ataupun lesen papan tanda perlu mendapatkan, langkah pertama perlu mendapatkan kelulusan Dewan Bahasa Pustaka ataupun kelulusan DDP. Yang perlu prosesnya kita hantar visual design kepada pihak DBP bagi mendapatkan persetujuan dan juga sokongan yang akan dikeluarkan dalam bentuk sijil. Kemudian barulah kita boleh submit ke pihak PBT untuk proses yang seterusnya. Langkah yang terakhir adalah untuk pihak anda memastikan mematuhi semua syarat yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan ataupun majlis bagi mendapatkan lesen perniagaan berstatus kekal ataupun berstatus penuh. Akhir sekali, apabila semua permohonan dokumen yang diminta oleh pihak BBT diberikan kepada pegawai pelesenan, maka mereka akan lakukan pemeriksaan ke atas premis anda untuk memastikan permohonan yang dimohon sama dengan aktiviti apa yang dijalankan di premis perniagaan anda. Kesimpulannya, kalau nak memudahkan proses pendaftaran dan menjalankan perniagaan secara sah, dari soal kompilasi dokumen, pendaftaran SSM, pemilihan lokasi premis perniagaan dan semua termasuk dengan renovation apa yang perlu dilakukan,
Saya cadangkan dapatkan perkhidmatan konsultan yang sah seperti Mishu untuk memastikan kelancaran dan anda boleh terus generate income daripada perniagaan anda.